Orang kapal mana yang tengah mencari rumah CBD harga RM500,000, walking distance to playground, lepas tu masjid ada kat depan sana. Inilah rumah yang korang patut consider. Owner nak let go, fully furnished, rumah memang cantik, cuci kaki, terus bawa kain baju. Let's go, kita review. Dengan bukaan 47 kaki, darab 59 memanjang, inilah rumah dia. Boleh, basically owner dah ada pintu lipat yang macam ni, boleh masuk 2 buah kereta kat bahagian dalam. Masih ada ruangan kat bahagian tepi sini. So ada garden, ada air pancut, ada fountain macam ni. Rumah memang dah siap. Dah ada pokok Christmas ni. Pokok Christmas kot, apa tak tahu nama dia apa. Okay, and then tepi sini ada satu lagi pintu untuk keluar. Kalau tutup tu, gas boleh masuk ikut pintu sini. Inilah ruangan tepi dia. Ada lampu macam ni, tempat lepak malam-malam. Ini abang shoot hari hujan. Dah sampai hujan, terpaksa teruskan juga shoot. Ini semua ni orang akan bagi sekali. Dan inilah kebahagiaan belakang dia. Belakang dah habis extend, tak ada. Tapi owner ada buat glass house ni. Nanti kita review in detail. Inilah dia rumahnya. Jom kita masuk dalam. Tengok betapa cantiknya rumah ni. Owner dah buat ID dia. Betapa cantik. Walaupun nampak simple tau. Tapi hiasan dia owner buat memang cantik lah. Okay, ini adalah masuk je. Kita masuk. Inilah ruangan tamu dia. Korang tengok. Just nice size dia. Macam ni, cozy. Ada kipas, lampu, 2 ni. And then ada aircon. Sini ada sliding door. Itu dia pintu masuk sliding door. Dan ada tingkap macam ni. Okay, let's go. Kita sambung. Sebelah kanan ni, on right, semua adalah kawasan bilik. Rumah ni ada 4 bilik. Ada walkway satu sini. Sebelah kanan dia ada satu bilik. Ini bilik keempat. Owner jadikan macam mini surau. Okay, and then sebelah kiri bilik kedua. Ini just nice size besar. Boleh kata, lepas kata double bed, owner jadikan working space dia. Okay, ini bilik ketiga. Bilik ketiga ini luas. Sebab owner ni anak seorang, so dia buatlah single bed. Actually lepas lah kalau double bed sampai tepi sini. Dan sana ada ruang lagi. So korang tengok, bilik dia just nice size besar. Ada tingkap sini. Dan bilik master. Ini bilik master ni. Bilik master besar macam ni. Ni bilik master luas. Ada built-in wardrobe dah ada semua sini. Dan dia ada toilet dekat bahagian sini. Toilet dia pun kalau tengok, mozaik dia menarik macam ni. Dah ada sinki macam ni, kabinet, tempat mandi sana. Okay, jom. So korang mesti tertanya,